Okey, sebenarnya perlu saya jelaskan bahawa kita maklum ada sebahagian daripada penjaja kecil kita yang berniaga berhampiran dengan sekolah. Tetapi telah ada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh kementerian yang berkaitan, iaitu KPKT dan juga Kementerian Kesihatan, bahawa penjaja tidak boleh berniaga dalam radius 40 meter daripada pintu pagar sekolah dan keseluruhan pagar sekolah. Jadi itu adalah undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan oleh KPKT dan juga Kementerian Kesihatan. Dan kita di peringkat sekolah, kita maklum dan kita sentiasa bersama dengan PBT dan juga KKM untuk pastikan perkara ini dipatuhi. Kita tak ada kuasa sebenarnya untuk menutup, mengusir penjaja dan sebagainya. Itu adalah kuasa PBT dan juga Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia selama ini kita telah mengambil langkah-langkah yang wajar. Pertamanya ialah kita memberikan kesedaran kepada anak-anak kita di sekolah, ibu bapa penjaga, peri pentingnya untuk anak-anak ini membeli makanan yang betul di tempat yang betul. Okey. Jadi isu yang melibatkan kes berkaitan sebenarnya adalah bukan dalam kawalan kita, kerana anak-anak ini bersekolah di sebelah petang, sekolah kafar yang di bawah kawalan kerajaan negeri. Tapi insya-Allah Kementerian Pendidikan akan sentiasa melihat ini sebagai keutamaan untuk pastikan tidak akan berulang kembali lah isu-isu seperti ini. Malah di kantin kita pun tak ada makanan-makanan yang dijual seperti mana gam yang menyebabkan anak-anak kita tercekik tadi. Okay? Jadi maknanya dasar kita jelas. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tetapi yang dijual oleh peniaga di luar daripada pintu pagar itu sebenarnya ialah makanan-makanan yang sebenarnya telah digazetkan oleh KKM tak boleh dijual.